Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Akasha. Sekarang berada di Pesta Buku Selangor 2013 yang dianjurkan oleh Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Ia akan diadakan di Shah Alam Convention Center sampai 3 hari bulan Jun ini. Dah dekat habis dah. So apa yang ada kat sini? Ada banyak benda. Ada banyak buku, ada banyak diskaun, boleh menang iPad lagi, boleh donate buku lagi. So saya hari ni akan membuatkan sesi jalan-jalan cari ilmu. Apa kata you join me? Come. Kami adalah salah satu yang menjualkan permainan bukan sekadar untuk satu keluarga, tapi juga permainan untuk uji minda. Special pasal booth ni sebab kesemua yang menjual novel adalah lelaki, sedangkan novel cinta. So ni semua lelaki-lelaki jiwang lah ke? Boleh dikatakan ada hati dalam taman. Yang specialnya tahun ni kita orang jual jam dengan mak khas daripada Moy Publication. Selalunya kita akan online store sangat mahal, tapi kalau di booth ni kita akan jual up to 70%. So itu yang menarik lah dekat booth ni. So dekat Pesta Buku Selangor je lah yang boleh dapat diskaun ni? Setiap pembelian yang dibuat oleh pembeli, ada beberapa percentage dia akan disumbangkan kepada Palestin. Adik-adik yang sekarang yang ada RM5 pun sekarang pun duit belanja pun banyak kan mak bagi kan. RM5 tu pun adik boleh datang ke sini untuk berwakaf. Selain daripada buku, korang ada jual apa lagi? Kita orang ada jual t-shirt. Contohnya kita orang ada jual t-shirt ni I Am Legend. So kalau pakai t-shirt ni kan, so korang akan jadi legend. Akan jadi legendary lah kononnya. Lepas tu nampak ada stiker, ada badge semua kan? Stiker pun kita jual juga. Stiker kita jual untuk stiker kereta. Yang ni RM5 dan perdana buku. Dia punya tagline kat sini liar dan angkuh. Macam tu kan. So berani fill up you punya masa dengan membaca. Kita ada harga buku serendah RM1. RM1 saja. RM1 je untuk ilmu. Betul, RM1. Wow, RM1 boleh dapat E untuk SPM kan? Encik semua tengah cari buku apa kat sini? Saya suka cari yang general knowledge, yang macam tambah pengetahuan saya. Macam tu lah. Saya cari pasal ilmuwan Islam tu. Jadi kita boleh membaca lagi sirah-sirah, maklumat tentang Islamik semua, tambah pengetahuan kita sikit sebanyak lah, dapat membantu. So, apa tu Encik tahu tak siapa yang menganjurkan Pesta Buku ni? Kalau tak silap saya, PPAS Persatuan Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor. Encik pernah pergi tak perpustakaan dia? Saya tak pernah pergi lah, tapi macam saya tahulah kat mana dia letak. Saya pernah sekali masa tu ada study group kat sana. Jadi pergi, tapi sekali je lah. So give you free ticket to datang tengok teater 6D kita orang di PPAS. Terima kasih. Thank you. Untuk pengetahuan pengunjung, Pesta Buku Selangor tahun ini ada pembaharuan. PPAS telah menyediakan tempat duduk untuk mana-mana yang penat tu, mana-mana nak relax kan, untuk mak yang mengandung ke, untuk uncle yang dah kaki dah rasa penat sangat tu. So boleh datang sini untuk relax juga. Apa lagi ada kat sini Tika? Kalau sakit kaki boleh pergi massage dekat Blind Massage Reflexology. RM10 je untuk 15 minutes. Bukan setakat duduk je, shopping je, boleh massage sekali. Jadi datanglah ke Pesta Buku tahun ini.